Assalamualaikum cikgu. Salam. Jadi kami akan menubual cikgu sikit berkenaan pengurusan sekolah bagi memenuhi tugasan pengalaman berasaskan sekolah 1 dan 2. Jadi soalan yang pertama. Soalan saya berkaitan isu semasa pendidikan cikgu. Baiklah, pada pendapat cikgu, apakah kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid untuk menghadapi cabaran pada masa akan datang? Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan soalan tadi, iaitu tentang kemahiran terkini lah kita panggil kan. Kemahiran terkini yang perlu dikuasai oleh murid ni, kita kena tengok tuntutan sekarang. Tuntutan sekarang ialah banyak kepada teknologi lah, TVET dan sebagainya. Kalau di peringkat sekolah rendah, kerajaan ataupun KPM juga menuntut supaya teknologi kemahiran yang berasaskan ICT kan, ICT. Dan ICT ni dah lama, kita ada banyak program dan macam-macam di sekolah. Tapi semakin bila ada artificial intelligence dan sebagainya, maksudnya keperluan dan kehendak tu semakin tinggi, permintaan tu semakin tinggi dan perlu disediakan di peringkat awal. Kalau dulu mostly mungkin di sekolah menengah, ICT dan sebagainya. Dulu di sekolah rendah hanya basic pengenalan. Tetapi untuk sekarang ni kita kena jump ahead, lompat cepat. Lompatan tu kena cepat dan kita kena sediakan murid sekolah rendah ni perlu ICT ni lebih advance kan, lebih advance. Itu berkenaan dengan ICT lah, macam AI, kemahiran-kemahiran. Dan kita bagi murid ni dalam pelantar D5. Kalau biasa dengar D5 kan, D5 ni bawah KPM. Dan banyak benda dalam D5 ni ada berkaitan dengan ICT, kemahiran apa semua yang kita nak bagi pada murid ni, kita gunakan pelantar D5. Maksudnya bukanlah kita ikut suka je bagi. Dia ada guided apa yang perlu diberi dan sebagainya. Contoh dalam sains, dalam matematik, dalam RBT kan, RBT reka bentuk lagi. Dan mungkin RBT lepas ni akan berubah sikit, yang banyak menekan kepada asas. Dulu kita nak tekan pada asas, sekarang ni kita nak lebih sikit, advance sikit. Sains komputer. Sains komputer tu. Dulu kalau di sekolah menengah dia ada ASK. Ya betul, ASK kan? Dulu. Mungkin ASK tu akan diturunkan kepada sekolah rendah. Akan diperkenalkan mungkin bermula tahun depan, tapi mungkinlah tak seberat sekolah menengah. Kan? Cuma kalau dulu kita nak kenal komputer, nak kenal ini, nak kenal. Sekarang murid-murid dah kenal. Kan? Betul. Tak perlu dah nak memperkenalkan. Cuma apa yang kita nak beri pada murid tu supaya boleh disambut oleh masa dia orang masuk sekolah menengah nanti. Bila masuk sekolah menengah dah advance sangat. Tapi bila sekolah rendah tak belajar. Jadi kita nak, maksudnya benda tu pergi secara cantik. Bila istilahnya disambut di sekolah menengah, dengan adanya kemahiran ni bersambung sekolah menengah. Macam RBT. RBT pun kita dah tengok, dulu kita belajar yang kemahiran-kemahiran biasa, menjahit apa semua. Tapi sekarang ni benda tu masih ada, tapi add-on tu, tambahan tu kepada teknologi, robotik. Kalau sekolah rendah pun dah belajar tentang coding, dah ada coding apa semua tu. So yang itulah kita nak yang soalan tadi tu, yang kita nak tambah nilai dipanggil. Nilai tambah pada murid sekolah rendah tu bukan berkurangan, tetapi di add on, ditambah lagi supaya dia lebih advance. Kan, advance. Bersempena kita nak supaya murid kita ni boleh disediakan untuk tuntutan sekarang. Kadang-kadang kita masih kalau ditakut lama, sedangkan tuntutan dunia sekarang ni dah tinggi. AI dan sebagainya apa semua kan. AI sekarang ni pun macam contoh ChatGPT, Gemini pun semua orang dah jadi biasa. Cuma bagaimana kita nak gunakan AI tu, bagaimana kita nak guna ChatGPT, nak guna apa tu, Gemini, nak guna segala-galanya, kita nak bagi pada murid kita. Tapi dia kena ada satu yang paling
utama sekali ialah bagaimana nak gunakan segala ICT, segala AI ni ke arah kebaikan. Sebab sekarang ni orang menggunakan ke arah ada kebaikan kan, tapi ada juga ke arah yang tak baik. So sekolah mendidik murid supaya menggunakan semua teknologi ke arah kebaikan. Dan akhirnya dia ada adab. Apa benda pun mesti di ujung tu, bukan di ujung, permulaannya ialah adab. Kan? Bila ada adab, kita buat segala-gala pun, gunalah benda apa pun dengan beradab. Kan? AI dengan adabnya, ChatGPT dengan adabnya, masuk media sosial pun ada adabnya, kan? So kalau sentuh soalan tadi tu, kita menghala ke arah ICT yang lebih advance, kita ke arah TVET, kan? Dan akhirnya segala semua tu ialah untuk membina insan yang beradab. Kan? Itulah jawapan saya. Okey, jadi soalan saya seterusnya, KPM akan laksanakan pentaksiran berpusat seperti mana kita tahu. Jadi saya nak tanya, apakah persediaan sekolah bagi menghadapi matriks pembelajaran tahun 4? Matrik pembelajaran tahun 4. Sebenarnya bagi saya, kalau pemahaman kita matrik tahun 4 ni, bagi saya lah, benda ni sama je. Semua kadang-kadang stigma bila kita sebut tiba-tiba tahun 4 ada ujian. Betul. Kan? Dia bagi saya, benda tu hanyalah ujian untuk menentukan pencapaian murid. So format dia pun lebih kurang, dia sama juga lebih kurang dengan UASA, ujian akhir sesi akademik. Bila tahun 4 sebelum ni kita ada UASA, UASA. Kan, UASA. Jadi bila UASA ni dia dianggap ujian. Ujian untuk tengok. Jadi UASA tahun 4, 5 dan 6, tahap 2. Jadi persediaan kita untuk yang apa tadi tu? Matriks pembelajaran tahun 4. Matrik pembelajaran ni seperti biasa. Kita tak perlu, dia sebenarnya tak ada persediaan yang nak ajar budak formal apa semuanya, sebab kita ada dua. Okay, ada dua yang utama sekarang ni. Tapi base dia ialah PBS, pentaksiran berasaskan sekolah. Kemudian dalam PBS ni dia ada pecahan PBD, UASA, kemudian ada yang terbaru ni matrik pelajaran. Kemudian pecahan yang kedua dia ada psikometrik. Dia pecahan ketiga dia ada PJSK yang berkaitan dengan sukan, koko dan sebagainya. Psikometrik berkaitan dengan apa tu, bagaimana kita melihat murid tu, kecenderungan dan sebagainya. Tapi yang berkenaan kurikulum dia ada UASA, ada PBD, pentaksiran bidajah. Dan yang terbaru ni matrik kan, matrik pembelajaran. So bagi saya pembelajaran berjalan seperti biasa. PDP berjalan seperti biasa. Kaedah seperti biasa. Cuma kita cuba uji, bagi satu ujian pada murid. Dia bukan ujian jugalah, kan? Bukanlah peperiksaan yang besar. It's a normal test. Kan? Jadi mungkinlah dia punya format tu saja sedikit ada tentang ujian tu. Jadi kalau soalan tu tadi bagaimana sekolah bersedia, sekolah sentiasa bersedia. Kan? Sekolah sentiasa bersedia. Sebab benda tu tidak ada apa yang baru. Tiada apa yang baru. Cuma kadang-kadang ibu bapa ada sedikit kerisauan pada ibu bapa. Cikgu macam mana dengan ujian tahun 4 apa semua, kan? Kita maklumkan it's normal, tak ada apa. Kita PDP ni biasa, tak berubah sistem apa-apa. Cuma at one day ada satu ujian pada murid untuk melihat pencapaian murid. Kan? Pencapaian murid. Sebab apa tahun 4? Sebab dia nak kan? Sebab dia bila tahun 1, 2 dan 3 sekarang ni ialah tahap 1. Kaedah ataupun kita punya pedagogi dan sebagainya tu dia tak sama dengan tahap 2. Sebab tahun 1 baru mengenal, faham, baru asas dan sebagainya. Bila masuk tahun 4 dia baru ada sains yang RBT dan sebagainya, kan. Mungkin ada sedikit kejutan pada murid yang macam maksudnya ada perubahan sikit lah, kan. Bila ada perubahan tu, kita cuba kita ajar dulu, dan at the end of the tahun 4 tu kita nak tengok apa yang berlaku, apa pencapaian murid ni setelah kita ajar, setelah dia bertukar tahap 1 ke tahap
adalah perubahan sikit. Jadi bila kita dapat keputusan tu, macam yang baru ni saya kata kan, kita dah ada data. Betul. Kan bila tahun 4 tu, selepas ujian Matrik sebelum jalan. matrik pelajaran ni, kita akan dapat satu data mentah dan sebagainya. Data tu ialah berupa markah ataupun TP, tahap pembelajaran dia tu. Dan data tu lah yang kita akan analisa di mana kelemahan dia, di mana kekurangan dia, di mana apa yang kita murid ni dah dapat. Dan daripada data analisa tu, kita dah diagnose analisa data tu, kita akan buat intervensi untuk menghara ke arah tahun 5 dan tahun 6. Kan? So intervensi sangat penting. Betul. So tujuan matrik pembelajaran ni ialah untuk mengesan. Dia sebenarnya untuk mengesan tahap tu. Bila dia masuk, dia bertukar tahap, dia tahap 1, tahap 2. Selama hampir 10 bulan, 11 bulan dia belajar di tahun-tahun 4. Kita dapat data tu, yang tu yang kita akan provide. Kita akan analisa. Selepas kita analisa, kita dah buat perbincangan. Dia ada program-program, program pemulihan, program pengayaan, intervensi. Intervensi ni maksudnya, intervensi ni dia bukanlah satu program jangka panjang 3 tahun 4 tahun. Intervensi ni ialah kadang-kadang 3 bulan je. Kan? Kadang sampai setahun. Kan? So, untuk kita mengatasi masalah murid ni, short term program. Kan? Jadi itulah sebenarnya tujuan kita nak buat matrik ni. Jadi saya rasa kalau mensentuh soalan tadi, kita sentiasa bersedia sebab tidak ada apa perubahan yang berlaku yang drastik untuk kita ubah, kecuali tahun depan. Tahun depan tu bermula tahun 1 kita dah ada RPM Rancangan Pendidikan Malaysia tu kan. Okey, yang untuk yang ni tak ada masalah. Seperti biasa. Kan. Okey, baik. Untuk soalan yang terakhir, saya ingin saya nak tanya cikgu, apakah impak dasar pendidikan semasa terhadap pengurusan sekolah seperti TS25 ataupun PAK21? Dasar pendidikan yang baru, dasar pendidikan sekarang lah, Betul. terhadap Pengurusan sekolah. pengurusan sekolah. Bila kita sebut tentang pengurusan sekolah ni ialah, bila sebut pengurusan ni pentadbiran lah. Betul. One of them is pentadbiran. Dan tentang guru, tentang murid, apa semua. So kalau sebut tentang dasar ni, bila kita sebut dasar je, dasar ni dia boleh berubah-ubah. Tapi macam mana dasar tu terbentuk, dia ada main dia, Falsafah Pendidikan Negara. Kita tak boleh daripada FPN, Falsafah Pendidikan Negara. Nak buat program ke, nak buat dasar ke, kementerian buat, dia mesti based on Falsafah Pendidikan Negara. So benda tu, walaupun apa pun perubahan, dia sebenarnya bagi saya lah, dia tidak mengganggu yang tidak mengganggu kita punya hala tuju. Kan? Hala tuju kita ialah untuk, kalau pada murid, apa pada murid? Maksudnya kita nak membina insan. Jeris. Jasmani, emosi, rohani, intelek, apa semua tu kan. Kita mesti pada situ. Cuma dasar tu berubah sebab kita nak catch up dunia. Kan? Kita nak catch up dunia. Sekarang ni dah AI dan sebagainya, apa semua tu, takkan kita nak ikut dasar lama. So dasar tu sentiasa berubah. Terus sekarang ni ada RPM yang baru, tahun depan pun akan ada yang baru. So dia sentiasa berubah. Bagi sekolah, kita sentiasa bersedia. Kan? Pentadbiran sentiasa bersedia, sekolah sentiasa bersedia, cikgu kena sentiasa bersedia. Dia tidak ada istilah masalah. Tetapi kita, dia ada kalau dasar lama, kita perlu soft landing. So kita slowly kurangkan, kemudian kita akan follow dasar yang baru. Dan biasanya dasar baru, macam saya cakap tadi, dia tidak akan 360 berubah ataupun 180 darjah berubah. Dia akan penambahbaikan. Jadi bila penambahbaikan, biasanya dasar yang baru ialah penambahbaikan kepada dasar yang lama. So sebenarnya dia baguslah, kan? Cuma kalau di peringkat guru kena sentiasa bersedia. Maksudnya bila ada dasar baru, dasar pendidikan yang baru, dia mesti ada satu kena menyediakan guru-guru ni.
menyediakan guru-guru ni kepada dasar yang baru. Apa nak kena buat? Biasanya kerajaan ataupun KPM, JPN, PPD akan menyediakan kursus-kursus lah. Kan? Kursus-kursus, taklimat, pemahaman, sesi town hall dan sebagainya lah. So, biasanya dia akan macam contoh RPM ni, dia dah start dah, setahun, 2 tahun tu dia dah bagi dah. Dan untuk tahun ni dah dipanggil cikgu-cikgu untuk kursus. Kursus apa semua. So, bila mula saja dasar tu, bukan kita mula baru kita nak tahu nak buat macam mana. Maksudnya persediaan tu dah ada, cuma dia belum kita kena bila dah start kata 2027 bersedia dan akan mula, benda tu just jalan terus. Start button jalan sebab kita dah bersedia 2026, 2025, 2026. Itu biasanya berlaku macam tu. So, kalau dasar-dasar yang lain, kalau di peringkat sekolah pula, sekolah menerima dengan baik semua tu. Sekolah akan fahami, sekolah macam pentadbir, pemimpin sekolah apa semua akan dipanggil untuk diberi taklimat dan sebagainya. Faham betul-betul, kemudian diturunkan kepada cikgu-cikgu, pemahaman dasar-dasar semua tu. Dan satu lagi, macam saya cakap tadi lah, persediaan awal tu mesti berlaku. So, tak ada istilah tiba-tiba kena buat. Tak ada. Sebab apa dasar kerajaan biasanya dia ada persediaan awal. Kan? Dan insyaAllah tak ada masalah lah. Jadi Okey, jadi itu saja soalan daripada kami. Okey. Sekian, terima kasih. Sama-sama.